Lagi apa? Di dalam neraka esok, tuan-tuan, semua orang Islam ni akan masuk syurga. Tetapi ada satu, tuan-tuan, yang disebut Juhainah. Tuan-tuan pernah dengar tak? Juhainah ini digelar kepada orang Islam yang keluar daripada neraka last kali. Nama Juhainah. Tuan-tuan jangan bagi nama anak Juhainah. Anak Juhainah ni maksud dia orang yang keluar daripada neraka last kali. Jangan bagi nama lah Nur Juhainah. Ustaz Abdullah Khairi sebut. Jangan. Maksud dia penghuni neraka yang keluar daripada last kali. Kenapa dia keluar last kali? Sebab dia banyak dosa. Tiba-tiba Allah keluarkan dia. Sebab apa Allah keluar? Kerana masa hidup dia pernah sebut kalimah la ilaha illallah, maksud dia Islam. Dan dia ni sembahyang pun tidak, tapi dia selalu sebut la ilaha illallah. Dengan izin Allah, tuan-tuan, Allah kata dekat malaikat, wahai malaikat, cuba tengok orang ni. Dah jadi macam ketua arang dah. Gelap sungguh dalam api neraka ni, kira macam arang dah. Maka Allah kata, wahai malaikat, tengok ni, ada seorang orang ni dalam ni. Maka malaikat tanya, wahai Juhainah, ni gelaran kepada ni, wahai Juhainah, cuba kau tengok aku. Nak tengok Malik Zabanah ni menggerunkan. Malaikat Malik Zabanah ni cukup menggerunkan sebab dia jaga neraka. Malaikat Ridwan ni, tuan-tuan, cukup manis wajah dia. Malaikat Malik Zabanah ni menggerunkan. Bila lelaki ni pusing ataupun perempuan ni pusing, dia menggerunkan. Lalu dia kata, wahai malaikat, boleh atau tidak, jangan kau benarkan aku melihat akan neraka ni, aku tak nak tengok. Lalu Allah bagi tahu dekat malaikat, wahai malaikat, oleh kerana permintaan dia ini dalam hati dia ada la ilaha illallah. Sebab tu kita dalam hidup jangan lupa untuk sebut ni. Bukan dengan lidah, tapi hati main. Tuan-tuan duduk dengan ceramah ni, hati main. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nak tahu boleh main tak main? Cuba tuan-tuan tidur. Bila tidur kan, bangun-bangun tidur, apa yang keluar dulu? Kalau hati keluar dulu, keluar la ilaha illallah, maksud dia hati dah sebati dengan la ilaha illallah. Tapi kalau bangun-bangun tidur, tak ada kalimah Allah, nak baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, tak ada juga, hati kita problem. Tuan-tuan try, biar main dalam hati. Zikrullah ni dalam hati, try. Kan? Bila zikrullah tu, bila bangun tidur, dia akan keluar walaupun tidur. Tuan-tuan ingat tak? Ada seorang wali Allah di Mesir. Dia ni hafal Quran. Bila hafal Quran, tuan-tuan, dia tak silap saya nak kena operate usus ke apa tau. Bila nak kena operate usus, doktor panggil buat appointment. Dia beritahu doktor, saya takut doktor. Doktor kata takut apa? Operate ni biasa aja, ambil masa 4 atau 5 jam. Dia kata bukan, saya takut operate ni. Saya takut dalam masa 4-5 jam ni saya telah meninggalkan baca Quran, dia kata. Baca Quran, dia kata. Bila tinggalkan baca Quran, dia kata, saya tak boleh duduk, dia kata. Sebab hidup saya sentiasa baca Quran. Walaupun dia ni orang biasa tapi hafal Quran. Tuan-tuan kalau pergi Mesir, tuan-tuan kadang-kadang duduk tepi kaki 5 tu, kadang-kadang hafal Quran. Tuan-tuan jangan main-main. Kita yang duduk kaki 5 tu belum tentu. Kan? Ini duduk kaki 5, kadang-kadang hafal Quran. Jadi nak operate, doktor kata jangan susah hati. InsyaAllah selamat. Dia kata memang saya tak susah hati tentang operate, tapi saya takut saya tak boleh baca Quran. Dia ni 3 hari khatam 30 juzuk. Jadi doktor operate. Bila doktor operate, tuan-tuan, sebab mulut dia sentiasa menyebut kalimah Allah, tapi bukan mulut saja, hatinya. Ketika operate 5 jam, orang yang dibius ini masih lagi membaca ayat Quran. Walaupun dibius, tapi mulut masih membaca Quran. Sebab apa, tuan-tuan? Bukan saja mulutnya, tapi hatinya baca. Sebab tu zikrullah ni kita nak bagi dalam hati. Orang yang ada dalam hati dia la ilaha illallah, malaikat akan keluar daripada neraka ni, paling bawah sekali ni. Dah gelap habis dah. Orang lain semua masuk syurga, dikeluar. Bila dikeluar, lalu malaikat kata, wahai Juhainah, apa yang kamu nak minta? Juhainah ni yang ada kalimah la ilaha illallah, dia kata, wahai malaikat, minta kepada Allah, aku nak duduk depan pintu syurga sudah. Nampak? Ada kalimah la ilaha illallah, nak minta duduk depan pintu syurga ya. Lalu Allah kata, wahai malaikat, benarkan duduk depan pintu syurga. Syarat dia, jangan minta yang lain dah. Jadi malaikat pergi jumpa, wahai Juhainah, digelar kepada orang ni, bukan nama Juhainah. Ingat,
duduk depan pintu syurga, jangan minta yang lain dah. Dia kata, insya-Allah. Tak minta dah. Tiba-tiba duduk depan pintu syurga, dia jumpa, wahai malaikat, boleh tak masuk sikit? Malaikat kata, tidakkah kamu berjanji tadi nak duduk depan pintu syurga aja? Ni nak minta masuk pula. Wahai malaikat, pergilah bagi tahu Allah, nak masuk sikit aja. Ni dialog ni dalam Sahih Bukhari. Kemudian malaikat, Allah kata, wahai malaikat, bagi tahu dekat dia, aku bagi masuk sikit je, lepas tu jangan minta dah. Janji. Orang ni berjanji, insya-Allah, lebih kurang betul lah, tidaklah, aku nak masuk sikit lah. Tiba-tiba bila masuk sikit, dia tengok keindahan syurga ni, tak ada tolak bandingnya. Syurga ni tuan-tuan sangat hebat, yang tak boleh digambar dengan otak manusia masa hidup dunia. Dia tengok tu, dia jumpa, wahai malaikat, dah duduk depan dah, boleh tak masuk dalam sikit? Manusia ni tuan-tuan, dia takkan rasa bercukup. Jadi malaikat pergi jumpa, boleh tak jumpa Allah? Ya Allah, dia ni nak minta masuk pula dah. Allah kata, bagi tahu dekat dia, aku bagi masuk, tapi lepas tu jangan minta dah. Jadi malaikat kata, boleh masuk, jangan minta dah. Tak minta dah. Akhirnya bila masuk tuan-tuan, dia jumpa, wahai malaikat, aku nak tengok Nabi ni duduk tak mana. Juga macam tu lah. Nabi ni duduk tak mana, kat mana? Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, boleh, aku bagi tengok, tapi jangan syarat lepas ni jangan minta dah. Akhirnya dibawa tuan-tuan, dia duduk dengan Nabi, para Nabi, dengan izin Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada kalimah la ilaha illallah. Jadi kita dalam hidup, kalau boleh, jangan zikrullah tu mulut saja, bagi hati jalan. Mulut la ilaha illallah, tapi hati jalan. Bila la ilaha illallah, tuan-tuan nak tahu jalan tak jalan, tuan-tuan tengok masa tidur. Kalau tidur bangun, hati ni jalan, maksud dah zikrullah tu di hati. Tuan-tuan, orang yang di hati dan la ilaha illallah, dia akan masuk syurga tuan-tuan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, kita nak yang ni. Lagi